يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Orang kafir Fir'aun, kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy. Ada diam dulu. Orang kafir Quraisy dia depa minta Nabi cerita pasal Zulkarnain dengan Ma'juj. Ma'juj jawab Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dengan Ma'juj. Lepas tu Nabi kata esok dia cerita. Dia tak cakap insyaAllah. Kata esok tu dia lupa. Lepas tu Zulkarnain tu dia buat apa? Zulkarnain tu dia banyak kuasa sangat. Sebab Allah bagi. Lepas tu satu hari dia pergi. Dia kuasa perintah apa? Dia nak perintah bagi semua orang Islam. Lepas tu dia sampai kat tempat terbit matahari ke apa? Tenggelam. Mula-mula tenggelam dulu. Dia sampai kat tempat tenggelam matahari. Hatta idza balagha mar wajadaha taqub min hamiha wa wajada indaha qauma. Dia pergi dekat situ, lepas tu dia jumpa orang tak pakai baju. Dia jumpa kaum dia. Dia jumpa kaum. Qulna ya Zulkarnain imma taj'ala wa imma an tattakhidha fihi husna. Dia kata, Allah kata kat dia, kalau dia pun tak mau masuk Islam, bunuh je. Seksa je mereka. Lepas tu nanti kalau mereka masuk Islam, kita buat apa adik? Dan Zulkarnain buat apa? Zulkarnain tu tattakhidha fihi husna. Buat baik. Lepas tu mereka masuk Islam ke dah? Tu Zulkarnain kata qala amma man zalama, kalau orang fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila qaumi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Orang yang zalim, dia nak bunuh orang dia, nak masuk Islam. Dia nak buat-buat dengan dia. Lepas tu dia jumpa jalan lagi. Lepas tu dia jumpa kat Mafri'ah Syam, tempat terbit matahari. Lepas tu dia jumpa kaum yang tak pakai baju. Dia telanjang. Luar nak pakai tak? Wallahu alam, tak tahu. Wah. Kaum Okey, kemudian dia jalan. Kemudian dia jalan-jalan, dia jumpa Bainas Saddaini. Dia cakap semua dia tak faham. Lepas tu dia kata, Zulkarnain, tolonglah kami halang Ma'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidu fil ard. Dia kata bunuhlah. Mufsidu Ya'juj tu buat apa? Ya'juj dan Ma'juj tak boleh main dah. Dia kata mufsiduna fil ard, buat rosak ke bumi. Buat rosak ke bumi, dia bunuh kami. Dia tumbuk kami. Dia tendang kami. Fahal naj'al. Dia nak bagi dia tak boleh keluar dah, bunuh kami. Lepas tu dia nak? Dia nak apa? Dia kata, nah upah suruh Nabi Zulkarnain halang Ya'juj dan Ma'juj. Lepas tu Zulkarnain kata, kamu jangan bagi duit. Saya nak minta kamu suruh tolong je cari besi yang potong-potong sama tinggi dengan bukit. Okey, lepas tu? Lepas Tuni Zubaral Hadid. Zubaral Hadid, bagi saya besi panjang adik. Lepas tu hatta iza sawa bainas sadafaini. Bagi sama dengan bukit.
Lepas tu dia pecah. Qalau fuhu. Kalau fuku. Ha. Hmm. Tiup. api. Tiup apa? Tu api. Ha, sampai terbakar. Lepas tu tuang apa? Tuang Tembaga. tembaga nak bagi besi tu nak elok. Dia pun bagi besi tu cayak. Ha, okey. Lepas tu Yakjud dengan Makjud dia tak mati lagi. Sampai lah ni dia tengah duk tebuk. Dia kata famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Yajuj Majuj tak boleh. Tebuk sampai lah ni duk tang. Tengah dia tak boleh Jat. tak boleh panjang. Sebab licin dah. Sampai bila tu? Sadaqah Rasul. Sampai bila Yajuj Majuj tak boleh keluar? Sampai hari kiamat. Ha, kalau hari kiamat jadi macam mana? Kiamat tiang tu akan runtuh. Lepas tu dia pun boleh lalu. Dia pun bunuh. Wa tarakna ba'dahum yawma idhin. Wa nufikha fis suri. Lepas tu jadi apa? Ditiup sangka. Kalau Jadilah hari kiamat. Siapa kalah? Sadaqah Rasulullah. Siapa kalah? Sangka kala tiup. Tiup apa? Malaikat tiup sangka kala. Lepas tu Angka kalah tu apa? tu macam trompet. Siapa kalah? Bukan kala. Sangka kala tu nama dia macam whistle, macam trompet. Yakjud dengan Makjud dia bunuh siapa? Dia bunuh orang-orang nanti waktu hari kiamat. Lepas tu dia minum ayat dalam tasik sampai kering. Sebab dia peramai. Okay, wallahualam.